kita ambil satu contoh sejarah. Pada tahun 63, Singapura, Sabah dan Sarawak bersama Persekutuan Tanah Melayu telah bergabung dan telah mendirikan satu negara baru, telah wujudkan satu negara baru yang dipanggil Malaysia. Tak berapa tahun kemudian Singapura keluar, sebab Singapura tak boleh setuju dengan dasar Malaysia. Singapura rasa dasar Malaysia ni akan merosakkan negara, akan menghancurkan negara. Jadi Singapura tarik diri dari Malaysia. Semasa tu, masa Singapura tarik diri dari Malaysia, Sing dollars, dan Malaysian ringgit satu Malaysian ringgit iaitu equal to satu Sing dollars. Hari ini RM3.50 kepada satu Sing dollars. Dari RM1 sekarang RM3.50 kepada Sing dollars. Dulu Malaysia Singapura ada satu syarikat penerbangan ya, Malaysia Singapore Airline. Apabila Singapura berpisah dari Malaysia, syarikat penerbangan tu dipecah dua. Singapore Airline, Malaysian Airline, SIA dan MAS. Hari ini Singapore Airline telah diiktiraf sebagai the number one airline in the world. Saya ulang, SIA is the number one airline in the world. Telah diiktiraf. MAS bankrupt. MAS bankrupt. Berapa kali MAS kena bail out? Petronas kena belanja banyak mana duit untuk selamatkan MAS. Kalau tidak, MAS hari ini sudah tidak wujud lagi. MAS sudah kubur. 3 kali kerajaan terpaksa bail out MAS. Sekarang pun MAS ni struggling. So kita bandinglah pemerintahan Singapura dengan pemerintahan Malaysia. Apabila Singapura berpisah dari Malaysia, tengok berapa maju Singapura. Malaysia yang di bawah pemerintahan UMNO, Kerajaan Melayu, 67 tahun Kerajaan Melayu, 60 tahun di bawah UMNO. Apa sudah jadi? Hari ini rakyat menderita, rakyat komplain, rakyat sungut. Berapa lama Singapura perlu untuk nak jadi maju selepas Singapura berpisah dengan Malaysia? Setahun dua tak cukup. Dalam setahun dua Singapura tak boleh maju. Selepas berpisah, Singapura terpaksa struggle untuk 20 tahun. Sekarang ni kalau kita nak pulih balik ekonomi Malaysia, Anwar Ibrahim boleh buat ke setahun dua? Kita duduk balon, Anwar ni duduk kritik kerajaan, kata kerajaan gagal, Perdana Menteri gagal. Oleh kerana dah setahun dah, keadaan masih tidak pulih. Hello, you need 20 years lah. Singapura pun untuk nak jadi maju macam tu pun berpuluh tahun, bukan setahun dua. The problem is, kerajaan Melayu telah rosakkan negara. On the left, please use the green lane on the left. Please have your boarding pass, passport photo page, ready and verification. Gentle reminder, passengers who have not yet completed the electronic custom declaration, kindly step forward to the service desk and scan the QR code on the left. Thank you.